Kalau rumah anda ada racun tikus, hati-hatilah sebab benda tu boleh bunuh kucing anda tanpa anda sedar. Ramai orang letak racun tikus sebab menghalau tikus dalam rumah. Tentulah, takkan dia nak halau gajah pula dalam rumah. Tapi tak sedar, benda tu pun boleh menjadi punca kucing mati. Racun tikus ni bahaya gila. Kalau kucing terhidu, terjilat atau termakan sikit pun, sudah boleh terus keracunan teruk. Kadang dia main-main saja racun tu, tapi lepas tu muntah, lembik dan tak sempat selamat dah. Lagi parah kalau tikus yang dah makan racun tu pula dimakan kucing. Tetap kena racun juga. Jadi kalau betul sayang kucing, jangan guna racun tikus langsung. Cari cara lain macam perangkap. Nyamuk kucing tu lebih penting daripada nak halau tikus. Sebab kita sayang kucing sahaja, kita tak sayang tikus.